rumah awak ni ada washing machine ke tidak? Saya tak reti tau nak cuci-cuci baju pakai tangan. Tangan saya ni lembut. Dah habis dah? Ada. Kejap. Sekarang ni siapa yang patut bagi syarat? Saya ke awak sekarang ni? Saya dulu. Okey, silakan. Saya nak bagi tahu awak yang saya ni ada degree in fashion and design. Selama 4 tahun saya telah bertungkus lumus untuk menghabiskan ijazah saya. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi fashion designer. Jadi kalau saya ikut awak ke Madinah, apa saya nak buat dengan degree saya tu? Takkan nak buat perkasam kot? Ada lagi? Okey, sekarang ni giliran saya pula cakap dengan awak. Awak tak pandai masak, tak apa. Awak tak pandai basuh baju, tak pandai sekat baju tu, tak apa. Semua tu boleh belajar. Tapi yang saya nak awak dengar cakap saya adalah awak kena taat pada seorang suami dan juga taat pada agama. Awak kena solat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya nak awak jaga maruah awak. Maksudnya bila saya cakap maruah tu, awak kena jaga aurat awak. Saya tak nak kalau awak keluar terdedah sana, terdedah sini, pakai baju seksi-seksi, nampakkan aurat awak kepada yang bukan mahram. Saya tak izinkan. Ya? Apa maksud awak ni? Saya kena pakai tudung? Syarat tu bukan saya yang bagi, tapi dah tertulis di dalam Al-Quran. Tapi saya fahamlah, mula-mula ni mungkin agak susah awak nak ikutkan. Tapi slowly saya harap awak boleh ubah cara penampilan awak. Ya? Yang saya tak suka ni, saya dah agak dah mesti akan keluar syarat-syarat awak ni. Tanggungjawab seorang suami tu dia kena didik isteri dia. Saya ni dah banyak dosa dah. Saya tak nak tambah pula dengan dosa-dosa awak. Saya kena pikul lagi. Masak tu. Jas, Ya, Umi. sekarang Jas dah jadi suami. Jas ingat tak masa akad nikah tadi? Jas ikrar, Jas janji pada Allah. Umi cuma nak satu je daripada Jas. Apa dia, Umi? Jaga kasih. Macam mana Jas akan jaga Umi? Sayang kasih macam mana Jas sayang Umi? Jaga perasaan hati kasih macam mana Jas jaga perasaan dan hati Umi? InsyaAllah, Umi.